Okay guys, sambal share out dengan sambal udang kat sini memang best. Dan Assalamualaikum. Hari ni saya nak bawa korang jalan makan di Rest House. Menu pertama yang saya cuba, saya ambil sambal share out untuk 2 orang makan. Dalam share out tu ada kupang, lala, udang, lepas tu yang macam bentuk macam shell tu, ada sotong dan juga macam-macam lah dalam tu. Lepas tu saya order set nasi dengan sambal udang. Udang dia besar-besar, lepas tu sambal dia garing, tak puas saya makan. Lepas tu saya ada add on ikan siakap 3 rasa, set chicken buttermilk dan last kali set tom yum daging. Makan dekat sini berbaloi. Semua menu dia power-power. Okay, dekat sini boleh juga kalau nak booking untuk event. Contoh macam birthday ke, majlis reunion, nak buat majlis tunang pun boleh dekat sini. Untuk decoration dia boleh provide juga dekat sini. Time saya datang makan sini, ngam-ngam pula ada orang sambut birthday. So korang boleh tengok dia punya decor birthday dia. Cantik kan? Okay, dalam satu bilik tu boleh muat dalam 30 packs. Kalau korang datang 50 orang, rasanya kena booking satu kedai kot. Okay, hari operasi dari Khamis hingga Selasa, jam 12 tengah hari hingga 10 malam. Walaupun pun enjoy.